Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk video tutorial kali ini saya akan tunjukkan demo macam mana cara anda nak set up sistem ni kali pertama. Macam mana cara anda nak tetapkan tempoh minimum booking, tempoh maksimum booking, waktu operasi bilik khas tersebut, dan macam mana anda nak letak logo sekolah anda, nama sistem dan sebagainya. Dan yang pertama sekali anda login saja ke log masuk admin. Okay, untuk details login, nanti kalau anda dapat sistem anda sendiri, kita akan bagi email dan password sendirilah. Untuk email sistem demo ni, macam yang kita dah share di dalam group. Okay, admin satu dulu juga. Okay, pertama sekali, apabila anda masuk di halaman dashboard, kita perlu setting di bahagian tetapan. Okay, di bahagian tetapan, yang pertama sekali anda kena setting adalah bahagian branding terlebih dahulu. Okey, yang pertama kita akan setting nama sistem terlebih dahulu. Okey, kalau anda tengok di sini, nampak tak? Sistem tempahan. Okay, di sini. Sistem tempahan. Di sini. Sistem tempahan. Okey. Contohnya saya nak ubah sistem tempahan bilik khas inovatif. Okey, klik sahaja, simpan tetapan. Nampak tak? Di sini bila kita refresh, dia akan jadi sistem tempahan bilik khas inovatif. Di bahagian footer, sistem tempahan bilik khas inovatif. Dan di sini juga ada sistem tempahan bilik khas inovatif lah. Dan kalau kita login, okey, di sini pun sama, nampak tak? Okey, baiklah, sistem tempahan bilik khas inovatif. Yang kedua adalah kita nak tukar semua logo-logo ni. Nampak tak? Logo ni dan juga logo ni. Okey. Menjadi logo sekolah kita. Senang saja. Okey. Pergi masuk ke menu tetapan, branding. Okey. Sebagai contoh, di sini saya dah sediakan satu logo lah. Okay, maksimum 5 MB, di-showkan size berapa. Di sini saya akan masukkan logo inovatif. Okey, masukkan sahaja. Okey, kita simpan tetapan. Nampak di sini terus berubah logo kita dan juga terus berubah di sini bila kita refresh. Okey, nampak dah pun berubah. Okey, kalau kita cuba logout admin panel, di sini pun sudah berubah jadi logo kita. Kita login semula, okey. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan ajar macam mana cara anda nak set up bahagian SEO dan paparan Google. Okey, scroll ke bawah ke bahagian SEO dan paparan Google. Ini adalah penting apabila anda nak share link nanti, macam mana dia akan keluar dan juga macam mana Google akan discover anda punya website. Maksudnya nama sistem, kegunaan dan lain-lain. Okay, sebagai contoh, saya akan buat sistem tempahan bilik khas. Okey. Inovatif University College. Okey. Sistem tempahan bilik khas yang dicipta bagi memudahkan guru pensyarah proses penjanaan laporan dan efisiensi. Okey, sebagai contoh. Baiklah, bila kita tekan save, itu sahaja. Nanti apabila kita share link kita di misalkan WhatsApp ataupun di Telegram, akan keluar details yang macam kita set ni. Sebagai contoh, saya share booking.wajahku.com. Okay, tapi details ni kadang-kadang dia perlukan masa untuk muncul. Boleh jadi sejam, boleh jadi 1 hari, boleh jadi 4 jam dan boleh jadi real time. Macam sekarang kita check, dia dah integrate ke belum. Kalau kita pastekan link, okey, nampak sistem tempahan bilik khas inovatif. Okay, dia dah pun keluar lah. Jadi tak ada masalah. Ini yang kita katakan sebagai details yang akan keluar nanti daripada link yang kita letakkan. Okey, itu sahaja untuk bahagian bagaimana cara kita nak set up branding dan SEO. Okay, yang kedua kita akan tengok di bahagian keselamatan.
Jadi bahagian keselamatan, di sini adalah anda nak tukar kata laluan admin semasa. Contohnya kata laluan admin semasa apa? Sebagai contoh admin 1, 2, 3. Kata laluan baru katakan admin 1, 2, 3, 4. Sahkan semula kata laluan admin 1, 2, 3, 4. Tukar kata laluan. Okey. Kata laluan berjaya ditukar. Kita cuba log out. Okey, nampak? Bila kita nak login semula, kita cuba pakai kata laluan yang lama dulu. Admin 1, 2, 3. Okey. Kata laluan salah. So, kita kena pakai kata laluan baru. Admin 1, 2, 3, 4. Okey. Di bahagian tetapan juga, guru-guru boleh tukar pin halaman booking utama. Okay, sebagai contoh, pin halaman booking utama yang kita dah set adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekarang ni kita nak tukar jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, klik saja tukar pin. Okay. Okay, di sini kita cuba dulu masukkan dengan pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nampak pin tidak sah. So, kita kena masukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barulah kita boleh login. Okay. Seterusnya adalah di bahagian tetapan, apa yang kita kena set adalah bahagian umum. Okey, yang ni adalah sistem tetapan umum yang kita mesti set awal-awal. Okey, maksudnya bila kita masuk, pertama tadi kita set branding, kedua keselamatan, okay, ketiga kita masuk bahagian umum. Okay, di bahagian umum, okay, anda boleh tengok di sini yang pertama kita ada tempahan maksimum untuk hari. Okay, maksudnya berapa hari ke depan yang guru-guru boleh buat tempahan. Kalau 90 hari, kalau kita tengok contohnya hari ni berapa hari bulan? Hari ni adalah 29 Januari. Maksudnya diorang boleh buat tempahan advance sampai 29 Januari, Februari, Mac, April, sampai April. Sebagai contoh kita tengok di bahagian tarikh ni, okay, kalau kita tengok sampai Januari, Februari, Mac, April. Okey, nampak? Sampai April sahaja. Untuk 30 ni dah tak boleh dah. Maksudnya guru-guru boleh buat tempahan advance 90 hari ke depan, 3 bulan ke depan. Tapi kalau anda nak set supaya tempahan adalah 30 hari ke depan sahaja yang dibenarkan. Okay, sebagai contoh kita simpan tetapan. Okey, di sini cuba kita refresh. Okey, nampak tak? Bila anda pilih tarikh, okey, sekarang ni 29 Januari, 28 Februari. Okey, nampak? Tarikh 1 Mac tidak boleh pilih. Sebab apa? Kita set di sistem tempahan boleh dibuat 30 hari ke depan sahaja. Okey, yang kedua adalah tempoh minimum dan tempoh maksimum. Okay, sebagai contoh, saya nak buat tetapan adalah tempoh minimum guru-guru boleh booking bilik tersebut adalah selama 40 minit. Guru-guru tak boleh booking bilik kurang daripada 40 minit. Dan tempoh maksimum dia boleh booking adalah selama sejam. Guru-guru tak boleh booking bilik lebih ataupun lebih daripada sejam lah. Maksimum sejam. So, kita simpan tetapan. Okey. Automatic di sini akan auto update. Sekarang 30 minit, 120 minit. Kita refresh sahaja page ni. Okay, nampak? Minimum 40 minit dan maksimum 60 minit. Dah pun ditukar. Sebagai contoh, kita cuba buat. Kita cuba buat booking. Nampak tak? Okay, katakan kita nak buat booking daripada pukul 3.5 minit sampai pukul, kita nak tunjuk contoh. 3.5 minit sampailah pukul 3.10 minit. Maksudnya kita cuba booking selama 5 minit saja. Okey, nampak? Boleh tak? Sistem benarkan tak kita booking? Kita cuba buat booking. Okey, katakan guru adalah Ahmad bin Ali, tujuan kelas. Okay, bila kita tekan buat tempahan, nampak tempoh minimum adalah 40 minit. Jadi tak boleh buat booking. Tempoh maksimum dia boleh booking adalah 60 minit. Sebagai contoh, kita buat dia lebih 1 jam. Kita buat dia 2 jam. So, dia nak booking daripada 3.5 minit sampailah pukul 5 minit lah. Kita contoh 2 jam. Boleh tak dia buat tempahan? Okay, kita cuba sekali lagi buat tempahan. Tak boleh. Sebab apa? Tempoh maksimum yang kita set adalah 60 minit. Okay, yang kedua pula adalah
waktu operasi, waktu bila guru-guru ni boleh start booking. Sebagai contoh di sini, kita ambil date besok sebagai contoh 30 Januari. So dia boleh start booking daripada pukul 7 pagi sampailah pukul 7 malam. Tapi kalau sekolah anda buka sampai pukul 9 malam, tak ada masalah, anda tukar saja. Sebagai contoh, guru-guru boleh start mula booking bilik tu, dia boleh booking pada bila-bila masa. Tapi pada pukul berapa dia nak booking bilik tu, itulah waktu operasi. Sebagai contoh, guru-guru boleh booking start pada pukul 8 pagi dan dia boleh booking sampailah sekolah tutup katakan pukul 9 malam sampailah pukul 9 malam. Okay, daripada 8 pagi sampai 9 malam. Kita simpan saja tetapan. Okey, nanti di sini akan auto update. Sekarang dah boleh tengok makmal komputer 1 30 Januari daripada pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam. Bila kita dah simpan tetapan, automatik di sini bila kita pilih 30 Januari, katakan makmal komputer 1, nampak waktu jadi daripada pukul 8 pagi sampailah pukul 9 malam. Macam yang kita set di admin panel. Kalau kita tengok di jadual ketersediaan pun, availability bilik pun sama. Okey, di sini contoh kita ambil 30 Januari lah. Nampak tak? Waktu bilik daripada pukul 8 sampailah pukul 9 malam. Semua auto update, anda hanya perlu setting di admin panel saja. Okey, untuk bahagian Telegram saya akan buat video khusus ataupun admin yang akan tolong buatkan lah. Nanti anda akan terus dapat channel saja, channel Telegram untuk terima notification. Sebab proses setup ni agak complicated, tapi nanti saya akan buatkan video tutorial juga. Jangan risau. Okay, kemudian anda boleh tengok bahagian langganan. Langganan adalah berapa lama tempoh sistem ni anda boleh pakai. Nanti kalau dah expired, anda dah tak boleh pakai, anda kena hubungi admin lah untuk renew. Dan nanti anda boleh guna semula. Okay, sebagai contoh, tarikh mula sistem ni adalah 20 Januari 2025 and expired date dia adalah pada 20 Februari 2026. Jadi sekarang ni kita berapa hari bulan dah? Sekarang ni 29 Januari. So baki lagi 21 hari dia boleh gunakan sistem ni. Untuk bahagian sesi dan juga bahagian data, anda abaikan sahaja. Sebabnya bahagian ni perlukan guide daripada admin ataupun daripada Ashraf lah untuk setup. Biarkan sahaja seperti ini. Aktifkan lihat tempahan saya, ini adalah fungsi khas di mana ada admin panel staff dan tempahan berulang pun kita ada juga function. Okay, sebagai contoh, saya tunjuk contoh saja. Kalau anda nak aktifkan tempahan berulang, kita klik simpan tetapan. Di page ni, waktu anda nak tempah, bawah sekali ni akan ada satu tab tambahan baru, tempahan berulang. Maksudnya, katakan guru tu, dia nak buat tempahan pada hari, kita buat tempahan contohlah. Dia nak tempah bilik untuk makmal astronomi. Dia nak tempah untuk setiap hari, katakan kita ambil hari Isnin lah, 2 Februari. Dia nak tempah daripada pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Nama dia adalah katakan Ahmad bin Ali, kelas astronomi. Dan dia nak buat tempahan ni pada setiap hari Isnin daripada pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Dia nak tempah untuk 3 minggu ke depan. Maksudnya kalau kita tengok dalam kalender ni, dia nak tempah terus untuk 2 Februari, 9 Februari dan 16 Februari. Itulah fungsi tempahan berulang. Bila kita klik buat tempahan, nampak tak? Jadi dia buat tempahan terus untuk 3 hari. Bila kita tengok di dalam ni, tempahan berulang, tarikh-tarikh, dia tempah daripada 2 Februari, 9 Februari dan 16 Februari. Itulah fungsi tempahan berulang. Untuk fungsi lihat tempahan saya ni maksudnya adalah guru-guru boleh batalkan tempahan dia sendiri. Boleh manage tempahan dia sendiri. Sebagai contoh, kita aktifkan lihat tempahan saya. Di bahagian ni akan ada satu lagi button untuk manage tempahan. Nampak lihat tempahan saya. Guru-guru boleh manage booking diorang sendiri. Sebagai contoh,
Okay, di sini pun ada log masuk dengan staff ID. Di sini kalau kita matikan fungsi aktifkan ciri lihat tempahan saya, ini pun takkan ada. Okay, sebagai contoh, kita nak manage tempahan untuk kita ambil katakan Aiman lah, STF 009. So, staff ni dia boleh manage dia punya tempahan sendiri. Okay, macam ID saya adalah STF 009 tadi Aiman. Nampak? Saya boleh manage saya punya tempahan sendiri. Contohnya saya nak batalkan tempahan saya. Okay, saya juga boleh tengok tempahan yang telah selesai dan sebagainya. Okay. Dan bila saya nak tempah pun, automatik nama saya akan auto diisi. Nampak tak? Inilah fungsi untuk lihat tempahan saya. Tapi kadang-kadang guru tak nak guna pun function ni. Jadi kita bagi option lah untuk anda matikan. Okay, matikan saja dua-dua function. Okey. Jadi biasanya anda tak guna pun, jadi saya secara default saya akan matikan. Untuk tempoh sesi dengan rate limit ni biarkan sahaja, tak payah ubah apa-apa. Bahagian data pun biarkan sahaja. Ini kalau anda nak reset lah, reset website ni, reset untuk log audit dan sebagainya. Itu sahaja untuk video tutorial kali ini. Maksudnya anda hanya perlu set up bahagian branding, bahagian umum, bahagian keselamatan. Untuk bahagian Telegram, admin akan tolong set upkan. Untuk bahagian langganan pun nanti tengok sajalah berapa lama baki langganan anda. Dan kemudian untuk sesi dan data biarkan sahaja. Kalau anda ada apa-apa pertanyaan nanti boleh kontak dengan admin lah. Untuk video tutorial seterusnya saya akan ajar macam mana cara anda nak tambahkan bilik, anda nak melihat tempahan, okey, anda nak tambahkan guru-guru, kemudian anda nak tambah tarikh spesifik. Contohnya pada tarikh ni guru-guru tak boleh block, tak boleh booking pun boleh, tak ada masalah. Okay, anda nak tengok report booking, booking bila tarikh cuti, siapa yang membuat tempahan dan sebagainya. Dan juga anda nak generate laporan di mana anda boleh tengok laporan secara spesifik. Dan anda boleh export terus laporan untuk ringkasan KPM, penggunaan bilik, aktiviti guru, senarai tempahan dan lain-lain. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.